11.33 pagi. Kita dah turun pukul 11.20. Saya keluar rumah. Ilhan dah tak sabar nak pergi sekolah sebabnya kita punya komputer mouse dah bengong. So dia tak boleh tengok, susah. Jadinya pukul 10 suku tadi dia dah mandi. Dia dah siap pakai baju sekolah. Mami. Yes, Fahri. Nak pakai mesin. Okay. Maksud dia dah buntu lah nak buat apa kan. Fahri tengok phone. Jadi tumpang Fahri tengok phone lah, macam tu lah. Bagus, sebenarnya okey je kan. Dia orang hidup je, tak ada komputer tu, boleh je. Tak apalah, kita tengok, we see how macam mana tanpa komputer ni macam mana kan. Bagus juga sebab Sabila tu dah nak exam kan. So kurang-kurangkanlah tengok komputer tu. Belajarlah pula ya, Ilhan. On the 27th, in 2 weeks lagi. Kita akan buat delivery pan mi lepas ambil Sabila nanti. Sebab kawan saya tu dia kata after 12.30. So lepas hantar Sabila lah. Ni dia punya order yang kedua lah, Alhamdulillah. Lepas tu ada orang tanya tadi daripada thread lah kot. Dia WhatsApp, ada lagi ke? Yang ni dia cakap, dia hantarlah gambar poster. Saya share lah poster tu. Bila orang tanya korang jual apa, letaklah kat sini. So saya akan letaklah poster pan mi tu. Saya kata untuk pagi ni saya dah settlekan dah order. Kalau nak petang sikit lah hari ni saya cakap. Sebab nak kena pergi ambil anak, hantar anak sekolah dulu. Tu dia dah tak reply dah. Tak apalah. Itu nampak macam dragon. Betul. Nampak macam Peppa lah. Ya ke? Kan? Dah scary. Yelah, yang rasa nampak macam Peppa. Seriously, it looks like Peppa tu mulut dia. Kan? Betul tak? Ihan agree kan? Ihan tak agree. Even fine to Peppa. Kan? It looks like Peppa. Serious. The cloud looks like Peppa. Saya cakap macam terus tu dia terus sempok cakap Peppa. It does look like Peppa. Saya letak Itu tu Peppa kat pan mi sini. kat sini ni. Tergantung kat situ. Peppa kat situ. It's still there. Peppa tapi nampak scary sangat. Betul kan, nak pasta malam ni. Ya. Mula beli barang sikit lah. Ini nak jauh Peppa. No, it's on. Benda tu dragon lah. Sekejap, benda nak ambil gambar dia lah. Sekejap. Okay, saya berjaya ambil gambar awan yang bentuk macam Peppa ni. No, it's on. Okay, Fahri. Bukan benda. Jangan beli video. Ya, sun ada je. Tapi Fahri tak faham kita tengah cakap about the cloud. So kita buat nasi goreng tadi, laris juga. Berapa kali diorang ni makan lah. Saya pun makan juga. Ada sikit lagi. Lepas tu nanti habiskan dulu. And then baru kita buat pasta lah. Petang-petang sikit baru buat pasta. Boleh nak goreng keropok ikan lagi. Yes. Nampak awan, nampak macam meteor shower. Betul. Meteor shower, betul. Rasa dah hilang. Tapi patek still ada. Nampak positif. Terima kasih wahai pekerja-pekerja yang ambil sampah kita everyday ni kan. Terima kasih. So macam-macam kan dekat threads kan orang share all kinds of tips lah. So ada orang share letak apa nama? Letak baking soda dengan garam dalam tong sampah supaya nak elakkan tong sampah tu berbau ataupun berulat. Lepas tu komen-komen di bawah dia cakap pula sebenarnya kita boleh daripada awal lagi kita elakkan berlakunya berair semua tu dengan mengasingkan macam-macam benda lah. Yang cycle dia cakap. Lepas tu macam bahan-bahan sisa-sisa makanan kita boleh kompos semua tu kan. Apa tak dia cakap tabur dekat pasu kan. Tapi untuk orang yang tak ada pasu susah jugalah nak buat benda tu kan. Ada yang ada kan, ada benda kan, ada mesin kompos tu mahal. Kalau bawah 100 aku beli dah, cubalah juga nak beli tapi beribu harga dia. Tapi
jadi bagus lah kan. Macam buang semua dalam tu, dia kompos kan. Lepas tu kita dah campak je dekat mana-mana kot. Saya rasa boleh campak. Lepas tu dia jadi baja lah. Okay, so itu pasal sampah. Dulu arwah abah buat kompos ni. Yes, Pari. Okay, tolong lihat. Cakap nak planet. Arwah abah buat kompos tu, letak dalam tong sampah besar, segala-gala sisa kulit buah apa benda semua. Lepas tu letaklah jadi bahan je kan, bahan untuk nak makan benda tu kan, apa microbe apa tah. Tapi dia punya bau tak tahan weh. Bau dia memang Pija. kalau kita tak bau kat dalam rumah, jiran mungkin bau. So tak tahan jugalah benda tu kan. Tak dapat nak sustain lah buat benda tu. Okay. So itu bab apa nama, alright, pasal sampah. Diorang kata kalau macam benda-benda minyak ke apa ke, kita bekukan dulu, lepas tu baru buang je. Yes, Fari. Yes. Belum. Lepas tu kita buang dia dalam keadaan dia beku. Lepas tu maksudnya kena tengok timing bila pula lori sampah datang. Maksudnya macam masa diorang kutip tu dalam keadaan dia beku macam tu lah. So okay, itu macam memang nak kena put a lot of thoughts lah kan. Macam saya setakat ni, minyak saya memang minyak yang dah banyak kali guna kan. Kita asingkan terus dalam bekas besar, nanti kita jual lah minyak tu kan. Kan memang diorang beli kan. Okay. Belum. Dah ada 3 dalam kereta. Banyak baru letak. Yang tu, ya Allah. Okay lah, bagus lah orang share-share macam tu kan. Macam saya pun nasib baiklah dekat tempat saya tinggal ni adalah tong-tong recycle tu kan. Yang saya buat lah, plastik, kaca, tin, kertas kan. Yang saya buat, saya ajarlah budak-budak ni buat kan. Mirul tetap lah dia buang je dalam tong sampah kat dapur tu kan. Saya kutip, saya macam basuh-basuh apa bekas-bekas tapau kan. Saya basuh, keringkan, letak dalam kita orang punya bag recycle tu lah. Kat situ. Okay, itu tentang sampah. Lepas tu ada orang cakap lagi, saya je lah, kita scroll-scroll kan, baca kan. Dia kata siapa lah hari tu aku nampak cakap switch off. Switch off Huawei dengan Koko setiap malam. Dia kata dekat dalam RM60 dia jimat bil elektrik. Saya terus turun. Tapi lepas tu, sebelum tu ada lagi, saya baca lagi. Dia kata saya memang buat macam tu. Setiap malam yang saya buka semua plug, dia kata semua plug je kan, yang kecuali daripada ais lah kan, dapur whatever lah kan. Dia kata memang jimat, dia kata. Tu lah, saya terus turun, saya tarik semua yang apa nama, washing machine, dryer, Huawei, dapur gas semua aku cabut. So kita start 13/10 start berdia Mirul. So kita tengok nanti bulan depan punya bil macam mana. Kita nak reducekan electricity bills. Okay, so always switch off the plugs yang tak guna tu. Kan kita boleh jimat RM50 setahun pun dah, RM50 sebulan, setahun dah RM60 weh. Salah ke arah kita survival mode lah kan. Tapi boleh lah, okey lah kan. Yelah, macam saya jual pandemi ni pun bukan nak kaya weh. Macam mana nak kaya, memang nak survive je. Jual bukannya mahal pun. I mean kan, saya pun tak banyak, sumpah. Macam benda saya letak dalam tu, saya percaya je lah. Ya Allah, memang tak apa. Tak apalah, bagi je lah, ada rezeki aku nanti. Macam tu. Irina dia macam ni. Nampak Irina. Hello, what's that? Salah benda. Buka lah, kenapa? Takkan nak bawa pula. No, tak boleh. Yes, Fari. Apa tu? Elok je Irina punya rambut mak dia buat. Rambut Irina sikat pun tidak. Apa beg dia tu? Beg kartun apa? Itu beg dia hari-hari dia guna. Kartun apa ni? Okay, bye Ilhan. See you later. You are early today. Bye. Okay.
Okay, let's go to Oni's house. Tak nak, why tak nak Oni's house? Why not? Why not? Why not? Tadi saya buka rasanya soket lah kan? Plug soket yang kat dinding tu kan? Plug COVID tadi rasa macam buka ke tak? Tak ingat lah. Selama ni macam pernah je orang share benda-benda tu, tapi saya rasa macam ya ke, efektif ke kan? Sebab saya rasa seolah-olah bila kita tarik kan, macam kita masukkan balik, dia macam akan macam tu tau. Pada saya lah, saya punya teori sendirilah. Yes, Fari. Lepas tu ni orang dah cakap memang dia kurang RM60. Takkanlah aku tak nak cuba kan? Cubalah. Okay sayang, sial lah dia tak dapat playground je lah. Tak tahulah bila dia nak pergi. Kita ambil Ilhan pukul 3.45. Biasanya tengah terik lagi nak pergi pun. Ya Allah kan. Dah sampai rumah nak keluar balik memang tak lah. Ya sayang. Bus. Mana? Where is it? Bus. Yes, pandai, correct. Alamak, tak sempat jam ni 10, 9. Yes, Fari. Bus hiding. Bus hiding. Mommy. Yes, Fari. Bus. Peekaboo bus, I see you. Oh, not spider. Spider. Kenapa dengan ni? Tak okey lah. Spider. Kenapa YouTube Kids problem blur? Mommy. Yes, Fari. Spider. Saya memang selekih lah. Tengok tudung tak gosok. Saya macam whatever lah. Mommy, look, spider. Mana? Where's the spider? There's a coconut tree. I don't see coconut tree. Itulah. Semalam adik saya Sumayah lah, dia kan kat Unimas kan. Dia kata macam mana? Mommy. Yes, Fari. Dia kata pasal Palestine kan, Palestine. Dekat universiti dia is so silent. Dia kata the silence is so loud. Yes sayang. Nak Grace. Grace apa? Nak Grace Mia. Okay. Silence is so loud. Dia kata macam tak yelah, macam mungkin tak nampak lah bendera-bendera ke. Mungkin kesedaran sesama kawan-kawan jugalah kan. Macam dia orang mungkin tak. Yelah kan macam mana kan benda tu. Bukan kita boleh paksa-paksa orang nak follow kita kan. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Cakap ya ke hu yang tu je lah kan. So saya tanya kata silence is so loud. So dia pun macam mungkin lah kan, dia tak macam no one is with her lah kot agaknya kan. Masih ada kita punya bahan-bahan ni. Kalau orang nak order hari ni ataupun besok masih okey. Telur saya tak boleh beli lah saiz A tu. Kena beli saiz kecil. Sebab saiz besar kita nak jadi pemurah. Bukanlah pemurah nak jadi pemurah, macam lawak pula cakap macam tu. Beza harga telur ni dalam RM1 lebih je kan, daripada saiz. Okey, katalah saiz D saiz D RM11 ataupun RM11 lah contohlah. RM11, saiz A RM14.5. Katalah 15 lah. Okey, beza RM4 kan. RM4 bahagi dengan 30 biji telur. So satu tu berapa je kan. Macam kecil je lah beza dia. So kita naklah bagi je telur besar kan. Tapi telur besar ni I would like chocolate cake. Do you have chocolate cake? Tapi bila telur besar ni, dia tak cantik bentuk dia tu. Saya tak dapat buat telur bentuk yang gebu. Tak dapat. Ataupun mungkin satu lagi sebab memang dia telur tu pun nak kena macam fresh lah kan. Rezeki saya hari tu masa dapat berapa tak ingat, katalah 15 order kan. Cantik saya buat semua cantik telur tu. Telur tu agaknya pun memang paling fresh lah kot. Tak tahulah kan. Macam mana kita nak tahu telur tu fresh ke tidak masa kita beli kan. Yes Fari. Jom. Pokoknya pengalaman saya setakat ni, bila guna saiz A je telur tak cantik. So kena beli saiz kecil sikit. Okay, let's go Fari.
Jangan macam tu. Sweet. Mami, lala, anak mami. Mami bagi food. Kau nak sudah nak makan lah. Tak ada. What's that? Blue. It's blue slime. Oh, yummy. Oh, it's slime you can eat. Blue slime. It's so sweet. Mana nak kita beli sekarang ke? Dia milk tu lapar kan balik rumah dulu Nanti petang nanti lah baru benda-benda yang lain. Mana kita nak keluar ni? Sini kot. Sini kot. You can eat it too. 3.17 saya nak pergi beli barang. Nak pergi mana Pergi Zimat je lah. Pergi Zimat nak beli susu dengan bawang Holland untuk nak buat pasta malam ni. Kalau Amirul dia akan beli whipped cream cooking cream tu lah kan, ataupun whipped cream yang dalam kotak kecil tu untuk buat pasta. Tapi mahal kan, mahal dan tak boleh minum. Kalau guna susu kita boleh minum susu tu. So nak pergi belilah ni. Nak beli sebiji je bawang Holland tu, sebab itu saja yang diperlukan. Yaya kawan saya order, tanya ada lagi ke banh mi tu. Saya cakap kena buat baru. Petang sikit boleh ke? Okey je. Dia nak makan masa balik kerja kan. Okey lah, so saya pun buat lek-lek je lah. Geram je lah benda ni lah ni. Panas terik. Amirul kan dia buat Lala Move kan, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang lah kan. 7 hours juga lah kan. So So hari Isnin tu sebenarnya dia dah macam nak demam tau. Saya kata dia semalam lah birthday dia kan. Malam tadi dia macam penat lah kan. Dia kata macam nak demam. Saya macam fikir asal tiba-tiba kan. Lepas tu yelah dah dia memandu lama tu penat cuaca panas lagi kan. Lepas tu saya cakap lah ambil lah MC sehari. Saya cakap kan. Tapi nak MC tu nak pergi klinik, nak keluarkan duit dulu kan. RM20 lah kot kan. Memang boleh claim lepas tu, tapi nak keluarkan duit dia pun sayang kan. Lepas tu pagi tadi nampak dia sihat je lah. Okey lah. Keringin RM3.70 je. Comel je lah kek ni pun. Tak apalah, sesuai lah dengan harga. Saya say hi dekat kawan saya dekat Hajar. Nampak story dia dekat Facebook. Gambar semalam lah dia pakai tudung hijau ni, cantiknya. Saya cakap tudung ni. Lepas tu bla 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 bla. Tiba-tiba dia sebut nama Hani. Ada kawan kita orang ni lah kat YAI, nama dia Hani. Lepas tu saya cakap lah Hajar ada contact dia ke kan. Macam saya
ada teringat kat dia jugalah baru-baru ni. Dah lama tak nampak dia dekat Facebook. Nombor dia masih ada, tapi saya pun macam tak contact lah. Sehinggalah tadi finally saya message dia, Hani ke tu? Apa khabar? How's life? Kan? So dia pun respond lah, okay lah. We used to do activity together kan. She was a great agent lah. A great agent.